Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cia Hao. Saya Fauzi Zain, Naib Chancellor UCYP University, ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh warga UCYP University dan keluarga yang meraihkannya. Tahun Baru Cina mengingatkan kita tentang permulaan baru, harapan dan nilai kekeluargaan yang amat bermakna. Ia juga tentang kebersamaan, saling menyokong, saling menghormati dan menghargai kepelbagaian yang menjadikan komuniti kita lebih kuat. Semoga tahun yang baru ini membawa kesihatan yang baik, ketenangan hati, kebahagiaan bersama insan tersayang serta kejayaan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Di UCYP University, kepelbagaian budaya bukan sekadar diraihkan tetapi disyukuri. Kerana di sinilah kita melangkah ke hadapan bersama sebagai satu keluarga. 新年快乐，恭喜发财！